Aku buat video ni bukan sebab aku nak buat, tapi lebih kepada peringatan awal untuk apa yang akan berlaku tahun depan. Kalau kau tak sedar sekarang, dunia investment tengah bergegar gila. Sebab Bitcoin dah jatuh dengan mendadak. Okey, bayangkan bulan Oktober lepas saja Bitcoin capai harga tertinggi sepanjang hayat dia, 126,000 USD per Bitcoin, lebih kurang RM500,000 macam tu. Okey, kemudian hari ni kita tengok harga Bitcoin dah capai 92,000 per Bitcoin, jatuh 30,000 dalam masa 2 bulan saja. Now, kalau kau tak berminat dengan Bitcoin sekalipun, aku nak sangat kau tengok video ni, sebab Bitcoin ni orang biasanya refer dia sebagai benteng pertama kepada investment lain, terutamanya saham. Dan kalau benteng pertama dah pecah, of course benteng-benteng lain pun akan follow juga nanti. And apa yang berlaku dekat Bitcoin ni aku rasa kelakar gila, sebab despite semua benda positif yang berlaku dekat Bitcoin tahun ni, dia still jatuh. Okay, banyak institusi adopt dia, ETF Bitcoin keluar daripada BlackRock, even Presiden Amerika pun suka dia, dia still tak boleh ubah nasib dia untuk jatuh pada hujung cycle. So maybe kau tertanya atau tercari dua jawapan ni lah. Apa yang berlaku sekarang ni, kenapa dia jatuh, dan apa yang kau patut buat nanti. Of course dalam video hari ni aku akan ulas dua jawapan ni, tapi sebelum tu, kalau ni first time kau dekat channel ni, hai, selamat datang ke channel Faiz Yusof. Nama aku Faiz Yusof, aku suka buat video finance yang budak tadika pun boleh faham. Okay, so hari ni kita akan tengok satu dulu daripada dua soalan ni, which is aku akan share dalam dua teori. Okay, dua-dua teori ni datang daripada channel Andrew J, which is idola aku dalam dunia finance, tapi aku akan ulas point dia secara simple untuk orang Malaysia faham ataupun beginner faham. Okay, jom kita tengok teori yang pertama dulu, which is dari segi teknikal. And Bitcoin ni adalah aset yang investor suka sebab dia senang untuk dipredict, sebab dia ada satu pattern ni yang dipanggil cycle, dan setiap cycle ni dia ada fasa yang mana Bitcoin akan menaik dan fasa di mana Bitcoin akan turun. Dan setiap cycle ni biasanya akan tahan untuk lebih kurang 4 tahun macam tu. Daripada awal Bitcoin wujud dulu sampailah sekarang, okay, investor panggil benda ni sebagai 4-year cycle. And kalau kau tengok graf dekat sini, okay, walaupun macam confusing sikit, kau akan nampak fasa menaik dan menurun pada satu tempoh masa yang tetap. Betul tak? Tapi kalau kau still confused, tak apa, aku just nak kau fokus betul-betul dekat apa yang aku akan tunjuk sekarang. Okay, tengok dekat sini. Pada tahun 2015 yang mana Bitcoin tengah berlaku fasa menaik, daripada harga terendah dia ke harga tertinggi dia, Bitcoin ambil masa lebih kurang 1050 hari. Okay, lepas tu daripada harga tertinggi dia kepada harga terendah dia, which is fasa menurun dia, dia ambil masa lebih kurang setahun atau 364 hari. Kalau kau gabung dua tempoh masa ni, 1050 hari dan 364 hari, kau akan dapat lebih kurang 4 tahun. Itu orang panggil cycle. Okay, jom tengok cycle kedua pula, yang mana Bitcoin daripada harga terendah ke harga tertinggi. Berapa hari dia capai? 1050 hari juga. Dan daripada harga tertinggi ke harga terendah, sekali lagi dia ambil masa lebih kurang 364 hari. Menarik kan? And tengok untuk cycle kali ni, which is cycle yang paling latest, berapa lama dia ambil masa untuk jadi daripada harga terendah ke harga tertinggi baru-baru ni? 1050 hari. Bermaksud kalau Bitcoin follow pattern yang sama untuk fasa jatuh dia yang terbaru ni, kita akan nampak harga terendah Bitcoin dalam masa 364 hari dari sekarang, lebih kurang setahun dari sekarang, which is Disember 2026. And pattern ni of course popular dalam dunia Bitcoin and dirujuk oleh investor Bitcoin all the time, tapi dia ada satu kelemahan. Pattern ni tak beritahu bila satu fasa tu start. Okay, dia tak beritahu bila Bitcoin start fasa menaik, dia tak beritahu bila Bitcoin start fasa menurun. Sampailah, okay, baru-baru ni satu investor Bitcoin dan juga seorang analis nama dia Benjamin, dia dapat nampak satu pattern yang baru yang boleh beritahu bila fasa Bitcoin menurun start. And dia rujuk benda ni dipanggil sebagai 50 weeks moving average, which is garisan putih dekat graf yang kau tengok sekarang ni. Dalam teori Benjamin ni, dia cakap bila saja harga Bitcoin jatuh bawah daripada paras 50 week moving average, then fasa bear market atau fasa kejatuhan harga Bitcoin akan start. Macam kau nampak untuk cycle-cycle sebelum ni pun, sejak daripada sedekad lepas, kita boleh nampak
exact moment bila Bitcoin merentasi daripada paras 50 week moving average, dia terus trigger bear market. And untuk cycle terbaru ni, Benjamin tetapkan yang 50 weeks moving average untuk cycle ni adalah 103,000 USD per Bitcoin. And macam kau tahu, kita dah kekal bawah daripada paras harga 103,000 tu 3 minggu straight. And confidently aku bercakap ikut teori Benjamin ni, kita dah start bear market. And ikut 4 year cycle teori, kita boleh expect untuk nampak harga terendah Bitcoin setahun akan datang, which is pada Disember 2026, atau aku tarik sikit lah, maybe awal 2027. Alright, sekarang kau dah nampak daripada segi technical, which is graf-graf tu semua, kenapa Bitcoin jatuh. Jom kita explore pula daripada segi fundamental dia. Okay, fundamentally Bitcoin ni tengah terdesak untuk liquidity. Okay, sebab kerajaan Amerika sekarang, which is bank negara dia lah atau Federal Reserve, tengah plan nak stop QT atau quantitative tightening. QT ni secara ringkasnya adalah bila kerajaan mula nak tarik balik duit-duit yang terapung-apung dekat luar sana yang tak ada guna sangat dalam market tu, keluar daripada circulation. One of it adalah dengan offer bond yang rendah risiko tapi bagi return yang tinggi. So private banker, investor-investor yang ada banyak duit cash mula fokus dekat bond kerajaan. Dah lah rendah risiko, bagi return tinggi pula. Of course lah, macam semut jumpa gula. Benda ni of course bagus untuk orang yang nak simpan duit, tapi tak bagus untuk orang yang nak grow duit. Contohnya macam orang yang pegang Bitcoin. Sebab Bitcoin ni sangat-sangatlah sensitif kepada liquidity. Contohnya macam tahun 2018 dulu, bila QT dibuat, Bitcoin jatuh 70%. Tahun 2022, bila QT start balik, Bitcoin jatuh daripada 69,000 ke 15,000. So kenapa? Walaupun bank negara Amerika dah stop QT bulan ni, bulan Disember, still Bitcoin jatuh. Well, sebabnya the act of stopping QT tu sendiri nampak red flag. Okay? Bila saja kerajaan stop QT, maksudnya diorang expect benda buruk akan berlaku dekat market. Contohnya market mula tak stable, ekonomi makin melemah. So bila investor-investor nampak QT nak di stop, okay, maknanya diorang expect untuk akan berlaku sedikit instability dalam market. So apa yang investor buat bila diorang dapat tahu ada berita buruk ni? Of course, diorang akan jadi takut and keluarkan aset-aset diorang daripada tempat yang tinggi risiko. Jual semua yang berisiko macam Bitcoin dan masuk ke tempat yang kurang risiko macam bond atau money market. Jadinya, apa yang berlaku dekat Bitcoin sekarang ni, aku boleh ibaratkan dia macam keluar mulut buaya, masuk mulut singa. So, tu adalah dua teori kenapa Bitcoin tengah jatuh daripada segi fundamental juga daripada segi technical. Tapi persoalan terbesar aku nak jawab sekarang, apa yang akan berlaku sekarang dan apa yang kau patut buat. Personally, bila kau dah expect harga untuk masuk dalam fasa bear market, kau akan jual. Dan itulah apa yang aku buat. Aku dah jual Bitcoin aku. Okay, aku jual pada harga 103,000, tak silap aku, semua Bitcoin aku. Aku keluarkan sikit untuk aku guna dan tinggal lagi balance dalam bentuk cash. So, apa kau boleh expect untuk kau buat? Okay, kalau kau pelabur yang nak masuk Bitcoin sekarang, kau boleh masuk, tak ada masalah. Sebenarnya aku rasa better untuk kau masuk dan DCA duit kau ke bawah. Okay, tu lagi better dan lagi kurang risiko daripada apa yang aku akan buat. Sebab apa yang aku akan buat, sebenarnya aku akan tunggu harga Bitcoin untuk jadi harga terendah. Okay, kau jangan buat benda macam ni. Ini bukan nasihat kawaran ke apa. Okay, jangan timing the market macam yang aku buat, sebab tu adalah high risk. Okay, aku dah biasa dengan Bitcoin, so aku tak kisah apa yang akan berlaku dekat duit aku untuk aku invest dalam Bitcoin. Tapi kalau kau baru mula invest Bitcoin, aku sangat-sangat recommend untuk kau buat DCA. And kalau kau nak buat DCA, aku recommend untuk kau guna Luno, which is satu platform untuk beli Bitcoin yang berlesen dekat Malaysia. Aku sendiri dah guna Luno sejak dari 2017 lagi. Dan kalau kau nak beli Bitcoin, aku recommend untuk kau guna Luno sebab proses dia sangat-sangat easy. Dan bila kau beli 250 Bitcoin, dan guna kod aku, kau akan dapat RM75 Bitcoin extra.
tu saja dah 30% untung dekat situ. Okay, so kalau kau nak beli Bitcoin, guna kod aku, sebab kod aku saja tak silap aku dapat RM75. Kalau kau guna kod orang lain, kau maybe dapat RM50. Teruk lagi kau dapat RM25. Okay, and of course kau akan bantu support channel ni juga. Okay, kalau kau suka video macam ni, kau nak follow lagi update pasal Bitcoin, kau boleh subscribe channel aku. Kita sikit lagi nak capai 100k subscriber. Kalau kau support aku sangat-sangat berterima kasih. And kalau kita dapat 100k tahun ni, aku rasa aku akan berjoget juga. Okay, so thank you for watching and I'll see you in the next video.